Jom semua tengok Upin Ipin bersama. Nak bersama-sama. Pada satu petang, Upin dan Ipin diajak oleh Opa untuk membeli basikal baru. Upin dan Ipin merasa gembira dengan ajakan Opa itu. Upin Ipin terpesona dengan basikal-basikal yang berada dalam kedai itu. Upin memilih basikal berwarna merah yang cantik. Ipin memilih basikal warna biru untuk cita hatinya. Upin Ipin bermain basikal baru di depan rumahnya untuk belajar bersama-sama. Setelah pandai, Upin Ipin terus berjalan-jalan di sekitar kampung untuk menunjuk basikal barunya kepada orang kampung dan rakan-rakannya. Apabila waktu petang, Upin Ipin terus balik ke rumah untuk berehat dan menjenguk lubang dengan asyik-asyik. Ipin terpesona dengan basikal-basikal yang berada dalam kedai itu. Upin memilih basikal berwarna merah yang cantik. Ipin memilih basikal warna biru untuk cita hatinya. Upin Ipin bermain basikal baru di depan rumahnya untuk belajar bersama-sama. Setelah pandai, Upin Ipin terus berjalan-jalan di